Assalamualaikum. Ya, pagi ni ada dekat kebun. Ni pokok nangka. So pagi ni projek tanam atua. Ini sepokok dah tanam. Okey, ni pagi ni sekitar kebun yang saya mission dari sana tu lah. Sana saya tanam pokok matua. Ni pokok matua lagi. Dua pokok. Ini pokok limau kasturi. Deretan tu semua limau kasturi. Ini pokok pisang awak. Pisang awak ni dulu dia kena penyakit, sekarang dia membiak balik. Second round ni dia punya pertumbuhan dia alhamdulillah. Tapi saya tak sempat nak jaga keliling ni. Hasil tu memang boleh dapat dengan pisang awak ni. Tapi saya tak sempat nak jaga. Saya datang balik ni pun misi rumput dulu. Tanam pokok yang saya semai dekat Shah Alam ni, pokok matua ni. Ni matua. Ada 4 pokok. Sepokok je dekat sana bawah tu. Inilah pagi ni dalam kebun. Apa yang saya buat pagi ni. Ni pun pisang awak anak banyak. Tapi saya tak sempat nak bersihkan. Saya mission, so saya akan buat slow lah. Sederetan bawah sana pun itu hari balik pokok petai sana tu dah mission, dah naik balik. So pagi ni buat kat sini lah. So apa-apa hal kita kayu slow. Nak lawan dengan rumput kita kalah. Rumput padu, dia sekejap naik. Kita mission depan, belakang dia naik. Lagi kita pergi depan, belakang lagi dia naik. Tak boleh buat apa pun, mantap. Assalamualaikum.